Ui, cantik tempat dia, tu dia. Adalah. Alamak, asyik ada pondok ni ha, pondok wakaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. InsyaAllah hari ini saya nak buat konten pergi melawat kebun sahabat di Kuala Pilah. Sebelum tu kita singgah dulu makan di lokasi hotspot popiah basah, popiah goreng dan cucuk udang di Stadium Paroi. Yang ni memang best lah lokasi ni. Saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tak biasa pergi, mungkin pernah pergi, tapi saya nak share. Jom kita tengok. Sekarang ni kita ada betul-betul depan Stadium Paroi. So sekarang kita tengok ni lah, popiah goreng, popiah basah. Jom. Tu dia tuan-tuan. Ni dia punya kuah dia, memang special lah. Ini popiah goreng dalam ni. Ni popiah goreng. Tuan-tuan boleh order melalui Foodpanda pun boleh. Nak walk in sini pun boleh. Okay tu. Alamak, memang cun lah. Ini favourite tempat legend lah kat sini. Ni kuah dia. Dan ni memang homemade lah dia pun buat. Buka pukul berapa sampai pukul berapa bang? Pukul 8 pagi sampai 6.30. 8 pagi sampai 6.30 petang. Setiap hari? Isnin Selasa cuti. Isnin Selasa cuti. Khamis. Okey, Rabu Khamis buka. Okey. Tu. Memang best. Lagi kita makan. Kita tengok macam mana abang ni buat. Yang ni pun buat sendiri tu. Tu dia buat. Tu tengok sikit. Tu. Nasi taliung. Okey. Dia buat, buka dulu. Okey, lepas tu bubuh dia punya kuah dia. Alamak, memang best lah. Okey, lepas tu bubuh dia punya toge. Yang dalam oren apa dia? Ubi keledek? Sengkuang. Oh, sengkuang. Sorry. Silap. Tengok. Oh, memang cun habis lah. Orang goreng. Alamak. Sekejap ni kita tengok dia hantar kita. Okey, tengok. Potong dulu. Tu. Alamak. Satu set dah kenyang. Satu set. Oh, ni yang goreng. Popiah goreng. Tabur kuah atas. Terus jalan. Okey, tengok tu. Alamak, best lah. Alamak, mana nak cari, tak ada tempat lain. Sini je. Memang best. Tu dia cun. Alamak. Yang ni goreng, yang ni basah. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Alamak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat legend. Alhamdulillah, clear. Sekarang ni kita dah supper. Sekarang ni kita buat bungkui untuk tuan rumah kita. Tuan rumah, InsyaAllah kita teruskan perjalanan ni. Ni lah rumah Mak Min. Rumah Mak Min. Perkampungan budaya.
kat situ. InsyaAllah. Pergi sekarang. InsyaAllah. Perkampungan budaya Teraci. Kedai makan Okey tuan-tuan, sekarang ni kita dah nak sampai dekat rumah kebun sahabat kita ni. Kalau tuan-tuan perasan, nak lalu masuk ke kawasan Kuala Pilah ni, rumah dia ni akan lalu laman padi tradisional. Lepas tu sebelah sini perkampungan budaya. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kiri sana, kita dah lepas dah. Tapi kawasan ni memang best. Vibe dia lain, suasana dia, kiranya kita masuk perkampungan tradisional Kuala Pilah. Sahabat kita duduk di sini. Jalan dia pun lain, naik bukit, turun bukit, lintas sungai. Berbeza lah. Jarang-jarang kita orang luar ni jaranglah nak lalu kawasan kampung di sebalik laluan Kuala Pilah. Biasa kita lintas je Kuala Pilah ni. Tapi dia ada sungai, sungai berbatu, ada jeram. Banyaklah tempat, memang best kawasan ni. Dusun-dusun buah-buahan, tapi dia berbukit bukau. Dan kampung ni antara kampung yang mendapat perhatian pihak negeri lah untuk jadikan sebagai kampung pelancongan. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kiri ni, cantik rumah dia. Cantik rumah tradisional ni. Halaman rumah dia. Oh, comel elok. Rumah warna 9 ni comel-comel. Bumbung dia cantik. Bumbung Minang lah. Tu. Kita lalu perkampungan Kampung Kuala Parit Teraci. Turun bukit, naik bukit, naik bukit, turun bukit, lintas sungai. Tuan-tuan pun boleh ziarah tempat dia. Ini adalah jalan shortcut. Kalau Pilah jam, saya selalu lalu jalan belakang ni. Dia lintas jam tu dia akan tembus dekat sekolah Tafiz. Kalau siapa yang lalu Kuala Pilah dia tahulah. Ush, ada apa ni? Kolam ikan. Tu dia dah macam The Hobbit. Oh, cantik rumah depan ni. Cuba tengok rumah depan ni. Cantik tu rumah depan ni. Tengok ni tu. Ada atas bukit. Lepas tu dia menghadap orang tu. Family dia bermancing-mancing. Okey lah. Alamak, best. Sur. Tu, kampung baru lanjut manis. Macam labu lanjut. Naik turun bukit, naik turun bukit. Belum jalan lagi. Inilah baru Kuala Pilah sebenar. Okey. Jalan dia kona-kona. Ada getah. Tengok belah kanan ni. Ada kandang lembu ke kandang kambing tu belah kanan tu. Cantik dengan redupnya. Kandang kambing Oh, dia buat fertigasi ni. Cili. Oh, dia masuk ke dalam. Ini baru trail. Jalan dia. Oh, ini syok lah rumah kebun kawan-kawan ni. Wah. Tempat-tempat yang berlainan. Alamak, sampai dah. Tu dia. Wah. Oh, betul. Assalamualaikum. Kan? Allah masuk. Alamak. Bola-bola ni, bola panas. Kan? Ui, best lah kawasan ni. Oh, Masya Allah. Berapa luas kawasan ni tuan ni? Dalam 2 ekar setengah. 2 ekar setengah no? Tu dia bestnya. Dia bapak Salma. Ini masuk gerakak. Ni kampung sebenarnya. Ya. Mari masuk. Baik. Ini dah macam restoran lah. Kan? Allah SWT. Siap Kan? Tak hujan. Baru duduk. Senang. Alhamdulillah. Ui, cantik tempat dia. Tu dia. Alamak. Asyik ada pondok ni pondok wakaf. Dah dapat papai dah. Uish. Tu tangga dia naik ke macam tu. Jom kita pergi tengok kawasan. Tu dia berbukit bukau no. Dia atas sana.
Ni kira kebun keluarga lah ni. Kebun keluarga lah. Kebun keluarga. Tanah tu. Okey. Pokok apa ada ni? Pokok durian yang saya nampak. Durian. Tu langsat, ciku. Manggis. Manggis. Buah-buah yang biasa. Ya, ni apa ketum ayam ke bukan? Ayam. Ketum ayam kan? Ha. Tu dia punya besar tuan-tuan tu, ketum ayam. Ha. Sampai naik bunga apa pucuk. Ha. Tu. Ayam. Tu dia tempat ni. Keliling ni kebun getah tu. Yang berbagak tu. Asal getah. Ah. Ush, tu dia. Asalnya getah, lepas tu tolak getah, buat lah. Ya, ya. Asalnya tanam ni je lah, seronok. Tu dia orang ni kawasan ni. Ayam. Projek ayam jom kita tengok ayam apa ada ni. Di belakang sana kubur. Uish, tempat best. Kompon untuk ayam pun luar. Tu dia. Ni baru dalam 5-6 bulan lah. Okey tak soalan saya ni nampak ni apa dia ni kolam ke? Kolam. Tu dia tengok. Uish. Orang buat macam ni senang noh. Pour canvas tu. Bawa canvas. Kita nak terjun ke dalam rumah boleh. Boleh pijak kan ni? Boleh. Boleh Ni seorang yang beli tu. yang serama. Dah. Tu dia yang serama. 20 biji lah kot. Ha? Betul. Telur ada 20 biji. Dia. Masya-Allah. 2 gram kot. Buah incubator. Jom kita tengok lagi. Ada burung pun. Oi, ada burung tengok ni. Sama lah macam rumah kan. Tu syok. Dia suasana tak sama. Ayam sama tapi suasana tu. Ni dia family ni DPR. Oh, cantik-cantik kaki dia kalau kuning. Cantik DPR. Wah, laman burung. Tengok ada burung apa? Sana tu hari dah beruk dah basah. Oh ya. Allah Akbar. Ya saya burung baji. Ni burung baji nama dia. Biru putih tu. Ya. Okey. Cantik. Kita tengok lagi. Tu dia ni ayam apa ni? Jom kita tengok. Okey, ayam cemani. Tengok tuan-tuan ni ayam cemani. Semua hitam, lidah hitam, paruh hitam, kaki hitam, isi hitam. Ni ayam. Oh ni lehon. Oh, tahu dah. Ada pembekal lehon kat sini. Di Kuala Pilah ada pembekal lehon. Oh ni Brahma. Oh cantiknya Brahma dia, masya-Allah. Tu. Brahma ni apa ni? White splash ke ni? Cantik. Cantik dia punya color dia. Ibu white splash tu. Baru start betul. Ada dalam 7-8 biji lah. Okey, alhamdulillah. Tengok lagi tu. Ni tanduk tanam-tanam ke no? Sayang Dia ni dia punya ni. Tu saya kenal dia tu. Tu ada. Tu Rock Island. Tu dia. Cantik tempat ni. Kawasan ni berangin semua no. Time keduk okey lah, kena time panas. Berhenti enggak? Berhenti. Oh weh, ni tu bangsai tu. Bangsai ni best ni. Dia tuan-tuan tengok duduk kat bangsai ni. Syahdu layan suasana tu. Tengok ayam keliling. Semua keliling. Dia tu. Yo, debab. Adik ni baru betul manja adik. Ni. Duit. Ni rasa Brahma white splash ni. Kan bulu dia ni. Cantik tu. Ya tu. Debab tu. Tanduk besar. Oh ya. Tu dia seni ni baru seni. Tu. Okey tuan-tuan.
tuan-tuan, sekarang ni saya berada di kebun sahabat, kebun keluarga lah. Keluasan lebih kurang 2,5 ekar. Berapa saya buat video macam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Bila kita buat kebun, yang terbaik adalah bersama keluarga, sebab dia memerlukan komitmen dan kita akan seronok sama-sama dengan ahli keluarga kita. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ni belakang ni semua ahli keluarga mereka. Ni, cuba tengok. Saya kita pergi makan pula. Mereka jamu makanan. Saya buat makan ni saya bukan boleh. Jom. Okey, jom kita tengok. Tu dia. Ada lagi. Uish, besar bibik ada. Tu. Tu. Ish. Ayam kampung ada. Tu dia. Kita tengok. Mana tengok? Tu dia. Cantiknya saset apa? Tu dia. Tu dia tu. Hari-hari makan telur free. Jom. Dia lauk tu. Ui, special. Alamak. Masak lemak. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri masak lemak. Tenggiri. Tenggiri campur. Best. Ini baru lauk kampung. Dia tuan-tuan, ikan tenggiri pucuk ubi. Ikan tenggiri pucuk ubi sambal belacan, terung telunjuk, masak lemak. Ni mahal ni. Tu apa dia ni? Pisang. Tu dia ni, ikan goreng, belah janggut. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia tu. Tapai dah. Dah makan. Betul. Apa ni? Nescafe tarik. Bye-bye. Bye-bye. Okey tuan-tuan, alhamdulillah berakhirlah sudah perjalanan kita tadi di Teraci Kuala Pilah. InsyaAllah sebenarnya kemungkinan dalam perancangan baru saya akan melawat rumah-rumah kebun sahabat-sahabat atas beberapa tujuan sebenarnya tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, bila kita buat konten-konten yang macam ni, pertama sekali kita akan tambah nilai, kongsi idea, teknik dan juga suasana berbeza. Kita nak bagi benda baru dalam konten kita. Kita nak bagi tunjuk teknik-teknik yang berbeza. Secara tak langsung kita bina komuniti. Kita bina kebersamaan dan juga sokongan kepada kawan-kawan kita. Kita bagi sokongan. Apa yang dia orang buat ni adalah satu benda yang menyeronokkan, terutama apabila bersama dengan keluarga. Dan yang ketiganya, konten-konten kita ni kita mengharapkan dia memberi inspirasi dan juga education. Benda ni apa yang kita kongsi, mungkin ada teknik baru, benda yang tuan-tuan belum cuba, tuan-tuan boleh buat. Okey. So benda ni secara tak langsung ilmu baru untuk tuan-tuan dan perempuan juga, termasuklah saya sendiri. Okey, dan yang keempatnya, perkongsian kita mudah-mudahan dia membagi peluang kolaborasi. Kita perkenal projek-projek yang kawan-kawan kita buat di dalam konten-konten yang kita kongsi selama ni. Dia memberi peluang kepada kawan-kawan kita untuk berkolaborasi dengan mereka. Okey. Jadi mudah-mudahan saya sangat mengharapkan sokongan tuan-tuan dan perempuan. Jangan lupa subscribe, like dan share, komen dan sebar-sebarkanlah
Baik, setakat itu saja mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.